Orang kata makan lemak buat gemuk. Tak ada pun. Hi guys, okay, so malam ni kita makan simple je guys. So Hafiz ada sini dada itik. Okay, and kita ada 3 biji telur yang Hafiz masak dalam microwave. Hari tu Hafiz ada share cara Hafiz masak dalam microwave. Mungkin orang akan tanya, tak ada sayur ke? Okay, Hafiz makan je sayur, cuma malas nak prepare guys. Sebab tu selalu Hafiz makan brokoli je rendam dalam air panas. Sebab hari ni Hafiz tak ada grill ke apa ke, tak ada masak goreng-goreng ke. Dada itik ni pun tadi Hafiz masak guna air fryer je, kita smoke dia. So kalau tengok sini kita makan ni, tengok basah kan. Kita jadikan telur sebagai gravy dan tengok ni lemak-lemak daripada itik ni sendiri. Cuma letak garam pink ni, okay, garam bukit ni. Dan cuma penambahan Hafiz ada ni, okay, vanilla ghee daripada Kali Slab ni. Ambil satu sudu macam ni dan letak dekat atas. Okay. Sedap guys, dia perasa vanilla guys. Okay, dan Hafiz ada ni, organic chicken salt. Ni boleh buat semua makanan yang kita makan jadi lebih sedap. Sedap. Okay, tengok lemak sihat daripada telur ni, daripada ghee ni. Okay, bagi Hafiz always the perfect gravy. Gravy yang sempurna. Lagi baik daripada kita makan gravy daripada tepung jagung tu.